Sheila tu dah lama tunggu Zaf. Apa salahnya kita kahwinkan diorang je? Tak. Zaf, I'm so proud of you. Yelah, bukannya senang nak dapat anugerah tu. Mama tahu, time orang tengah tidur lena, time tu lah Zaf masih kerja. Semata-mata nak make sure semua perfect kan? Sekarang, tengok hasil dia macam mana. Thank you, Ma. Memang dah lama Datuk Mak perasan. Zaf memang berpotensi dalam pengurusan bisnes. Samalah macam arwah Aki, macam Papa Zaf dulu. Kalaulah mereka masih ada lagi, mesti mereka bangga juga. Kamu, Diana? Macam mana dengan projek yang kamu uruskan tu? Dah ada investor yang berminat? Belum ada rezeki lagi, Tok Mak. Belum ada rezeki ke malas nak usaha? Kerja kalau tak ikhlas, mana nak datangnya berkat? Tok Mak, Diana dah cuba sehabis baik Diana. Dah tak ada rezeki nak buat macam mana? Mana nak datangnya rezeki kalau hobi kamu berulang-alik ke overseas? Lepas tu ikut mama kamu ni, majlis sana, majlis sini. Lepas tu bercampur pula dengan datin-datin yang kuat membawang tu. Mak ni tak faham lah. Diana ni ikut saya ke sana kemari sebab networking. Untuk bisnes juga. Betul tu, Tok Mak. Networking. Tapi satu apa pun tak ada. Ni, Zaf ni, lagi muda dari kamu. Tapi dah tunjukkan dah pencapaian, potensi dia. Sudah-sudahlah Diana. Cukup-cukuplah buang masa, buang duit. Tok Mak, bagilah masa sikit kat Diana ni. Mungkin Zaf boleh ajar Kak Long macam mana nak tarik investor buat bisnes. Boleh kan Zaf? Boleh. Boleh bang. Zaf, Ya mak. sebenarnya Mama nak discuss something dengan Zaf. Mama rasa dah sampai masanya untuk Zaf kahwin dengan Sheila. Tak payahlah terburu-buru. Kenapa pula, Mak? Dia kan muda lagi. Biarlah dia fokus dulu kerja dia. Sheila tu dah lama tunggu Zaf. Apa salahnya kita kahwinkan diorang je? Ma, Zaf rasa apa yang Tok Mak cakap tu betul lah, Ma. Zaf rasa Zaf kena fokus dekat kerja bisnes dulu, baru kita boleh fikir pasal kahwin, kan Tok Mak? Tapi Zaf, Dah tak ada tapi-tapinya. Jangan dipaksa-paksanya budak tu. Sampai masa nanti kahwinlah dia. Selagi aku hidup, aku akan pastikan Zafran di bawah kawalan aku. Suka.